Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu semula sekali lagi malam ni, malam Rabu, kelas tadabbur Al-Quran, iaitu kita tadabburkan surah Yusuf bersama dengan Ustaz Haikal. Alhamdulillah Ustaz. Apa khabar Ustaz? Kita bertemu sekali lagi. Alhamdulillah baik. Apa khabar Coach? Baik, alhamdulillah. So kita syukurlah kita dapat lagi bertemu lagi dalam siri tadabbur kita, dan kita dah masuk hari ini ayat yang ke-6 daripada surah Yusuf, dan saya tak tahu ini kelas yang keberapa ni Ustaz. Tak kira. Kelima lah. Kelima. Okey, kelima. Jadi maknanya satu ayat, kira ni kita slow and steady. Tapi bagus, kita banyak belajar kat situ. Kalau kita pergi cepat-cepat nanti habis pula cepat kan. Jadi kita tak ni, kita lalu je, macam naik kapal terbang lalu tak nampak. Jadi ni kita macam jalan kaki, tengok satu-satu. Jadi alhamdulillah. Dan last week adalah macam tersangkut dalam kepala, macam bila Nabi Yaakob kata, yang mana saya buka ni, yang dia kata, janganlah, hai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpi itu kepada saudara-saudaramu, maka mereka membuat makar kebinasaanmu. Ini terjemahan dia. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Jadi saya macam terfikirlah kan, maknanya setiap kali kita nak buat sesuatu ni, sebenarnya kita jangan mudah nak membuka peluang syaitan masuk. Sebab manusia ni banyak kelemahan kan, macam kita letakkan barang komputer, katakan kita letak komputer dalam kereta, kemudian kereta tu, walaupun kereta tu berkunci, tapi kita letak macam terpampang macam tu, nampak kan. So maknanya kita mengundang orang yang tak nak curi pun jadi terpanggil nak curi tu. Jadi salah siapa kat situ kan? Jadi bila saya fikir macam tu, ya memang kerja syaitan tu memang nak mengerjakan manusia kan. Kemudian kita buka pula peluang tu. Jadi saya menampak kat situ lah. Kadang kita semudah nak menyalahkan manusia, tapi sebenarnya manusia ni pun lemah juga. Semua orang manusia lemah. Jadi cuma jangan kita nak mudahkan terbuka kepada peluang kepada syaitan. Itu yang saya apa orang kata, lepas kelas tadabbur last week tu, fikir-fikir benda ni. Kadang-kadang kita mudah nak menyalahkan orang kan, kau ni buat macam ni, kau ni macam mana, tapi kita lupa syaitan yang banyak dalam usaha. Kita pun belajar daripada Nabi Musa dulu kan, syaitan yang melupakan aku. Jadi jangan lupalah benda tu, kerana kita selalu lupa kan, syaitan tu sentiasa ada. Keep on waswi sufi sudur apa dia keep on mengganggu kita. Jadi alhamdulillah, mungkin saya benda-benda macam ni lah yang saya looking forward for every tadabbur dengan ustaz tu. Walaupun kadang-kadang mungkin apa yang ustaz nak sampaikan benda lain, jadi apa yang saya tangkap tu okey yang benda lain. Jadi setiap benda tu satu benda yang ilmu yang berguna bagi saya lah. Jadi I'm looking forward for the next ayat. Kita dah sentuh sikit ayat yang ke-6. InsyaAllah kita akan terus belajar tadabbur ayat, mula daripada ayat ke-6 ni. Jadi dengan tidak membuang masa, saya persilakan Ustaz. Silakan Ustaz. Terima kasih banyak Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah summa alhamdulillah bismillah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu sekali lagi pada waktu yang sama, pada hari yang sama,
Mudah-mudahan Allah SWT mengurniakan barakah atas setiap pertemuan kita dalam percubaan kita untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Kita bersyukur banyak-banyaklah kepada Allah SWT, dan saya juga berterima kasih kepada Coach Alan dan Coach Asriyah kerana sudi menjemput saya sekali lagi untuk kita sembang-sembang, bincang-bincang berkenaan surah Yusuf ni. Saya suka bila Coach Alan katakan setiap kali kalau kita sampaikan, bukan semua orang kata faham seperti mana yang penyampai faham. Kadang-kadang lebih daripada apa yang kita faham. Sebab Nabi sendiri cakap kan, dalam silap saya dalam khutbah yang terakhir tu, dekat yang Nabi nak wafat tu, Nabi kata sampaikanlah kepada yang tak hadir, kan lebih kurang kan, betul kan? Sampai kepada tak hadir, boleh jadi yang tidak hadir tu lebih faham. Yang disampaikan tu lebih faham daripada yang menyampaikan. Sebab tu tugas Nabi tak kata fahamkan manusia, tak. Nabi kata sampaikan walau satu ayat. Nabi tak kata fahamkanlah walau satu ayat, tak. Nabi kata sampaikan walau satu ayat. Itu tugas kita. Tugas kita adalah menyampaikan. Yang nak memahamkan itu adalah Allah SWT. Jadi bukan kita nak memahamkan orang sebenarnya. Kita nak sampaikan. InsyaAllah Allah SWT yang akan bagi kefahaman sesuai kepada individu yang di hadapan kita lah. Dengan cara yang Allah SWT mahu dia faham. Itu saya paling suka. Saya suka sesi dengan coach. Bukan sahaja yang disampaikan tu dapat benda yang baru, saya sendiri pun. Selalu dalam kaedah ni dia benda ni tak pernah tahu macam ni. Jangan kata audience kata tak pernah tahu, saya sendiri balik tak pernah tahu benda ni. Kalau aku tak kenalah buat benda ni, tak adalah kita ni nak rajin sangat menggaji kan. Kalau ada tugas sebuah kerja tu barulah kita nak menggaji. Itu semua pun rezeki datang daripada Allah SWT. Baik, tanpa kita lengahkan masa, kita sambung terus insya-Allah. Hari tu kita dah masuk sedikit ayat ke-6. Jadi kita bacakan sikit daripada awal dia punya ayat tu. Tapi kita sambunglah perbincangan dia terus yang daripada ayat 6 tu. Jadi Allah SWT berfirman dalam surah ni, Allah SWT bagi tahu kat kita berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika yajtabila rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali yaquba kama atammaha 'ala abawaika min qablu Ibrahim wa Ishaqa inna rabbaka 'alimun hakim. Jadi Allah SWT berfirman, dan demikianlah Tuhanmu memilih kamu, kalau terjemah dia kata untuk menjadi nabi lah, dan diajarkannya kepadamu sebahagian daripada takbir mimpi-mimpi, dan disempurnakannya nikmatnya kepada kamu dan kepada keluarga Yakub sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada dua orang bapamu sebelum ini, iaitu Ibrahim dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanmu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi kita dah bincangkan secara ringkas bahawa majoriti ulama mengata bila kata sempurnakan itu maksudnya kenabian. Sebab tidak ada manusia yang paling sempurna melainkan para nabi. Tapi ada juga yang kata sempurna di sini Nabi diberi dunia dan akhirat lah. Maksudnya pangkat di dunia pun Nabi dapat, menjadi menteri dan pembesar sebagainya, dan pangkat kenabian akhirat pun juga Nabi dapat. Ada juga yang terjemah macam tu. Tetapi kebanyakan mengatakan bahawa tidak ada kesempurnaan yang boleh ditandingkan, iaitu kesempurnaan menjadi seorang Nabi lah. Sebab tidak ada manusia yang sempurna melainkan para Nabi dan para Rasul. Baik, kita masuk terus kepada, saya skip terus ayat-ayat tu, saya terus pergi kepada wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits. Dan diajarkannya kepada kamu sebahagian daripada takwil kata-kata. Jadi kalau kita lihat, selalu kita terjemah sebagai takwil mimpi lah. Tapi sebenarnya dalam bahasa Arab tu, selain daripada ahlam tu mimpi, kita panggil juga sebagai mimpi tu kalau kata ru'yah. Ru'yah tu macam penglihatan, seolah mimpi itu dia boleh dilihat dalam dunia yang nyata. Seolah-olah mimpi itu seperti dalam dunia yang nyata. Tu kata ru'yah tu maksudnya ru'yah. Dia sesuatu yang dilihat, seolah-olah dalam keadaan jaga. Itu kalau kita kata pasal takwil mimpi. Tapi di sini tak digunakan perkataan tersebut, sebaliknya digunakan takwilil ahadits. Takwil sebahagian kata-kata. Jadi bila kata takwil maksudnya dia menterjemahkan ataupun dia menafsirkan sesuatu. Di sini disebut sebagai ahadits. Ahadits ni kalau kita kata, kalau ikut perkataan ialah
kata-kata. Dia kata takwil dia merujuk pada penjelasan maksud batin lah, sesuatu yang tersembunyi daripada kefahaman manusia biasa. Jadi apa maksud al-hadis sini? Maksudnya al-hadis di sini bukanlah sekadar mimpi, tetapi menunjukkan bahawa setengah mengatakan bahawa Nabi Yusuf AS bukan sahaja boleh menakwil mimpi, tetapi malah dia boleh menakwil kata-kata. Maksudnya dia boleh memahami kata-kata tersirat yang ada dalam kata manusia. Malah dikatakan juga bagi dia juga boleh mentakwil peristiwa. Maksudnya bila dia lihat sesuatu, dia memahami maksud di sebaliknya. Gerak-geri manusia pun Nabi Yusuf AS mampu untuk menafsirkannya. Sebab tu kita lihat apabila dia diuji dengan sesuatu perkara-perkara seperti diuji oleh ibu angkat dia dan sebagainya, dia masih boleh handle perkara tersebut sebab seolah-olah daripada bahasa body language pun dia faham bahawa ibu angkat dia tu berniat tidak baik kepada dia lah untuk melakukan perkara yang tidak baik. Sebab tu dia boleh handle perkara tu dengan baik sekali. Maksudnya dia dah tahu daripada awal saya dia dah boleh menafsir perkara tersebut, maka dia boleh membuat pilihan dengan izin Allah SWT untuk menjauhkan diri daripada perkara tersebut. Sebab itulah kalau kita lihat nanti dalam penjara sendiri, orang-orang dalam penjara sendiri pun merasakan bahawa ada something yang special daripada Nabi Yusuf AS melalui gerak-geri dia sendiri. Bahkan kalau kita lihat nanti kita cerita ada lagi mukjizat-mukjizat yang ada pada Nabi Yusuf AS, seperti mana dia mengetahui apa makanan yang nak dibawa ke dalam penjara itu pun nanti dia ketahui antara mukjizat yang ada pada Nabi Yusuf AS lah. Jadi mukjizat dia bukan sekadar mimpi saja, bahkan dia lebih daripada itu sekali. Dan dikatakan sini wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali Yaqub, dan disempurnakannya nikmatnya ke atasmu dan keluarga Yaqub. Jadi bila kata yutimmu ni'matahu 'alaik, maksudnya disempurnakan nikmatnya ke atas kamu, maksudnya Allah akan menyempurnakan nikmat dengan melantik Nabi Yusuf alaihi salam menjadi nabi. Macam kata-katakan tadi, itu adalah pendapat majoriti ulama. Dan Allah gunakan juga kalimah ni'matahu, maksudnya nikmatnya mengingatkan kita bahawa semua nikmat tu datang daripada Allah SWT. Jadi kalau kita selalu kata berkat usaha kita sendiri, bukan kata-kata itu salah. Tetapi lebih baik kita menisbahkan kepada Allah SWT daripada kita menisbahkan kepada diri kita sendiri. Itu lebih baik. Kata lebih manis lah. Sebab itu mengingatkan kita kepada bahawa setiap kurniaan itu datang daripada Allah SWT. Tak salah pun kita kata ini sebab usaha aku. Tetapi takut-takut macam kau cakap tadi, saya sangat suka tau. Daripada minggu lepas lagi kau cakap, apa sebenarnya dia punya key tu sebenarnya syaitan akan masuk kat dalam apa saja kita buat. Itu dia. Jadi kata-kata kita tu mula-mulanya awalnya okey, tak ada masalah. Tetapi bila syaitan tu dia masuk dalam, dia jadi lain. Dia jadi lain, akhirnya daripada perasaan rasa sekadar kata-kata biasa, akhirnya menjadi ujub. Kita rasa itulah sebab kekuatan kita, sebab keupayaan kita. Maka akhirnya kita lupakan bahawa itulah kurniaan Allah SWT. Jadi Allah SWT gunakan kalimahnya ni'matahu, mengingatkan kita bahawa semua nikmat itu daripada Allah SWT dan bukanlah sebab usaha kita. Maka ini mengingatkan kita supaya apa? Bersyukur di atas segala nikmat-nikmat Tuhan Allah dan nikmat-nikmat Allah SWT. Okey, baik. Satu lagi tafsiran ulama tentang kalimah yutimmu ni'matahu, bukanlah sekadar bermaksud pelantikan sebagai nabi, tetapi pelantikan sebagai nabi telah disebut dalam permulaan yajtabika rabbuka. Ini satu pandangan lah. Mereka tak setujulah bahawa ini kata pelantikan nabi sebab tadi dah cerita dah tadi yajtabika rabbuka. Mereka berpendapat kalimah penyempurnaan nikmat ni mempunyai maksud yang lain. Dia kata apabila kita tentang berkata nikmat, kita boleh bahagikan nikmat itu kepada dua bahagian, iaitu nikmat agama dan nikmat keduniaan. Mereka lebih kepada pandangan ni mengatakan bahawa lebih kepada nak bagi tahu Nabi Yusuf AS mendapat menjadi pembesar negeri. Itulah antara yang mereka katakan bahawa itulah dimaksudkan dengan menyempurnakan nikmat, bukan sekadar menjadi nabi, tetapi dikuatkan dikuatkan kedudukan Yusuf ini sebagai seorang pembesar. Wallahu a'lam. Itu antara pandangan. Tapi sebenarnya saya secara peribadi saya lebih suka kepada yang pandangan majoriti lah, yang mengatakan bahawa disempurnakan nikmat sebab tidak ada satu manusia pun yang paling sempurna melainkan para nabi dan para rasul. Itu perbezaan pandangan lah. Tapi saya rasa tak ada masalah pun. Kita boleh gabungkan pandangan-pandangan ini dengan mengatakan bahawa disempurnakan nikmat maksudnya kenabian dan juga kedudukan dia sebagai pembesar di muka bumi Allah SWT. Sebab jarang-jarang
para nabi yang ada kedudukan macam ni. Sebab tu macam ada yang ditentang, ada yang macam Nabi Nuh ditentang dengan hebat. Jadi bila ada kedudukan ni, jadi dia tidak ada directly, tak nampak sangat directly punya penentangan ni sebab dia ada kekuasaan sebagai pembesar tu, menyebabkan keistimewaan seperti mana Nabi Sulaiman, seperti mana Nabi apa ayah dia tu? Allah SWT, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, mereka ada kedudukan, menyebabkan kuranglah penentangan secara direct kepada mereka ni sebab ada kedudukan. Walaupun ada rancangan untuk berperang pun akhirnya terbatal sebab melihatkan ada kekuasaan di situ. Jadi di sini kelebihan yang ada pada nabi ni sebab bukan sahaja disempurnakan sebagai seorang nabi, tetapi mereka ada kedudukan untuk menyampaikan risalah yang mereka bawa. Itu menunjukkan bahawa seseorang yang ada kemampuan agama tetapi dia ada kekuatan, untuk menyampaikan, dia ada kedudukan, itu memudahkan lagi orang bawahan untuk mendengar. Itu antara kelebihan lah yang Allah SWT bagi kepada orang yang ada kedudukan, terutama kepada para nabi seperti Nabi Sulaiman, Nabi Daud dan juga Nabi Yusuf AS. Satu ketika dalam kisah Nabi Musa AS disebut, bukankah sebelum ni kita ada Yusuf AS? Yusuf AS pernah menyampaikan tentang agama ni, menunjukkan bahawa kedudukan Yusuf digunakan untuk menyampaikan agama Allah SWT itu sendiri. Wallahu a'lam. Tapi kalau kita lihat kepada sempurnakan nikmat di sini, kalau kita lihat dalam surah Al-Maidah telah disebut al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuredai Islam itu jadi agama bagimu. Jadi ini ayat Maidah surah ayat 3 turun hampir penghujung hayat Nabi SAW apabila baginda melepasi ujian berat dalam menyebarkan agama. Jadi umat Islam ketika dah kuat pun, dah kaya dan dah ramai. So macam baginda dah dapat pun mengerjakan haji sebab Mekah dan Kaabah ketika itu dah pun di tangan umat Islam. Maknanya nikmat iman dan nikmat dunia telah pun diberikan kepada Nabi Muhammad SAW ketika itu. Baginda dah pun mengislamkan masyarakat baginda Mekah yang dulunya tentang baginda, dan waktu di awal Islam baginda sendiri risau dan sahabat-sahabat sendiri risau dengan serangan daripada musuh-musuh daripada dalam, daripada luar, tapi sekarang baginda tak takut lagi. Maka di sini kita boleh relatekan, maka kepada Nabi Yusuf AS juga akan diberikan dengan janji daripada Allah itu baginda akan mengalami berbagai ujian kehidupan baginda yang menjadi pelajaran. Akhirnya apa yang dapat kepada Nabi Yusuf AS bukan sekadar mendapat Nabi tetapi mendapat kedudukan apabila dilantik menjadi Menteri Kewangan dan seterusnya menjadi pembesar di Mesir itu sendiri. Itulah antara pandangan yang mengatakan bahawa disempurnakan sendiri maksudnya diberi dunia dan diberi akhirat sekali kepada Nabi Yusuf AS. Diberi pangkat kenabian dan diberi pangkat keduniaan kepada Nabi Allah Yusuf AS. Di sini kita dapat mengatakan bahawa di Islam tidak melarang bahawa maksudnya kalau kita ni orang yang kuat mengikut agama, Islam sendiri tidak melarang untuk mendapat kedudukan di dunia asalkan kedudukan di dunia itu digunakan untuk menyebarkan kebaikan, terutama menyebarkan agama Allah SWT itu sendiri. Dengan adanya kedudukan, kita boleh menunjukkan kebaikan-kebaikan yang ada dalam Islam itu sendiri dan menyebabkan manusia lebih mudah untuk menerima apa yang hendak kita bawa. Melainkan berbeza kalau kita ni dalam keadaan yang tak ada pangkat, tak ada darjat, orang pun tengok kita susah, kadang-kadang orang pun susah nak ikut, macam mana aku nak ikut kau pun susah. Kan manusia kan pandang macam tu. Bukan menjadi kesalahan, tetapi itulah sifat manusia. Mereka lebih suka mengikut orang-orang yang ada kedudukan, mereka lebih suka menjaga orang yang ada keterampilan. Maka di situlah menunjukkan bahawa Nabi Yusuf AS ni satu contoh yang sangat sempurna. Dia ada apa? Dia ada kenabian, dia ada kedudukan, bahkan dia ada rupa. Kita tahu dia handsome. Jadi menyebabkan full package memang ada kat Nabi Yusuf AS. Ini yang satu benda yang Allah kurniakan kepada, sangat sempurnalah nikmat yang disempurnakan kepada Nabi Allah Yusuf AS. Wallahu a'lam. Jadi Allah SWT sebut kama atammaha ala abawaika min qablu Ibrahim wa Ishaq. Sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada dua orang bapamu sebelum itu, iaitu Ibrahim dan Ishaq. Setelah habis tentang harapan bagi masa hadapan, tadi Allah SWT mimpi tu nak bagi tahu bahawa apa yang akan berlaku Nabi Yusuf pada in the future.
sekarang masuk bahagian lihat kepada belakang lah, kepada sejarah. Pangkat kenabian yang diberikan kepada Nabi Yusuf AS itu sebenarnya adalah kesinambungan daripada pangkat kenabian yang telah pun diberikan kepada keluarga mereka daripada zaman Nabi Ibrahim AS lagi dan Nabi Ishak AS lagi. Jadi mereka turun-temurun diberi kurnia nikmat kepada mereka ini untuk mendapat pangkat kenabian. Walaupun sebenarnya kenabian itu bukanlah sesuatu yang boleh diwarisi seperti itu. Bukan boleh kita yang pilih, saya nak wariskan kenabian ni kepada anak saya yang ni. Saya nak waris, tak boleh. Itu Allah SWT asli yang tetapkan perkara tersebut. Jadi kalau kita perhatikan susunan pada Nabi tu, kalau kita lihat pada Nabi sepatutnya kalau susunan sepatutnya kena sebut Nabi Ishak lah. Setelah itu baru disebut Nabi Yaqub AS, tapi disebut nama Nabi Ibrahim dulu sebab kerana kedudukan baginda yang sangat tinggilah. Kemudian legasi baginda adalah taat kepada arahan Allah SWT, tak kira apa pun walaupun tak pasal melibatkan ahli keluarga yang baginda sayang. Wallahu a'lam. Jadi kita dapat lihat bahawa Allah SWT dah pilih mereka ni, dan bahkan bukan saja mereka, kalau kita lihat kita yang belajar tentang agama ni, kita boleh kata kita pun telah dipilih untuk berada atas jalan agama Allah SWT ni, maka kita sendiri kena mengucapkan syukur kepada Allah SWT. Jadi kalau kita lihat juga dalam ayat ni, Nabi Yaqub AS bagi nasihat kepada Nabi Yusuf AS, bagi dia mengajar baginda untuk berharap kepada masa depan yang baik di samping memandang kepada legasi yang telah berada di belakang. Begitulah juga kalau kita ni, kita kena pandang ke hadapan dan kita kena pandang ke belakang sekali. Sebab apa, dalam menjalani kehidupan kat dunia ni, kita selalu saja akan menghadapi ujian dan musibah. Kalau kita pandang ke hadapan saja, tujuan hidup kita dan kejayaan yang hadapan pasti akan lebih mudah. Tapi kalau kita tak nampak masa harapan yang indah, itu menyebabkan kita sukar menghadapi ujian yang sekarang di hadapan kita, maka kita juga perlu lihat ke belakang supaya kita boleh belajar bagaimana untuk menguruskan jika sekiranya terdapat halangan-halangan. Walaupun kita mahu perkara yang baik, sentiasa mengharapkan perkara yang baik berlaku di hadapan, tetapi kadang-kadang kita terpaksa juga melihat ke belakang supaya memujuk diri kita. Kalau kita rasa macam susah sangat apa yang nak dihadap in the future ni, di masa hadapan ni, kita lihatlah bahawa orang-orang terdahulu juga mendapat ujian-ujian yang sama, bahkan lebih teruk daripada kita pun dalam satu-satu keadaan, tetapi mereka tidak berputus asa dengan rahmat Allah SWT. Jadi penting sangat untuk kita lihat apa yang di hadapan, kita usaha untuk apa yang terbaik untuk masa hadapan, tanpa kita membuang apa yang telah berada di belakang untuk kita menjadikan tauladan dan sempadan lah. Kalau perkara yang buruk kita jadikan sempadan, perkara baik kita jadikan tauladan. Kemudian Allah SWT sempurnakan ayat ini, Allah kata inna rabbaka alimun hakim. Sesungguhnya Tuhanmu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Allah SWT sendiri maha tahu apa yang akan diberikan kepada Yusuf AS. Yusuf AS tu dia tahu setakat itulah. Tetapi Allah SWT dia tahulah, mungkin dia tahu dia akan mendapat kenabian ataupun mendapat sesuatu yang baik di masa hadapan, tetapi exactly apa yang dia akan hadapi tidaklah diketahui secara orang kata secara 100%. Dia tak tahulah nanti apa ibu angkat dia akan melakukan akan mengajak dia membuat perbuatan yang tidak baik. Dia tak tahu. Benda tu dia tak tahu. Exactly apa yang berlaku dia tak tahu. Dia cuma tahu Allah akan bagi nikmat kepada dia. Dia tidak tahu bahawa akan ada cabaran-cabaran yang akan datang banyak tempat. Bukan daripada adik saja, bahkan daripada dia tak tahu yang bahawa satu hari dia akan terpaksa keluar daripada Mesir. Jadi Allah SWT yang maha mengetahui segala-galanya. Jadi Allah tahu apa yang akan diberikan kepada Yusuf AS, dan Allah dengan kebijaksanaannya akan melakukan sesuatu yang baik bagi dia. Kalau kita nampak apa yang berlaku kepada Nabi Yusuf, awal-awal tu nampak macam tak baik. Tetapi rupanya ada sesuatu yang Allah SWT rancangkan supaya dia menjadi kebaikan yang sangat-sangat dihargai oleh Nabi Yusuf AS. Bahkan nanti Nabi Yusuf AS bila dah selesai cerita ni, Nabi Yusuf sendiri kata bahawa Allah tu sangat baik kepada dia. Bayangkan, setelah dibuang dalam perigi, setelah diletak, ditohmahkan dengan fitnah dan sebagainya, akhirnya dia mengatakan bahawa Allah SWT tu baik kepada dia. Mana ada satu makhluk yang boleh katakan macam ni, melainkan mereka ini adalah Nabi Allah. Nabi yang datang daripada Allah SWT. Sebab Nabi Allah yang tak pernah menyalahkan Allah SWT. Sebab apa? Ini sebab Allah tahu segalanya. Nanti Nabi Yusuf AS ada kepandaian yang amat tinggi, tetapi Nabi Yaqub AS ingatkan yang lebih tahu adalah Allah SWT,
Jadi di sini seolah-olah ayat ni nak bagi tahu bahawa ini adalah sebenarnya adalah kata-kata Nabi Yaqub yang Allah SWT cerita kepada kita. Jadi seolah-olah Nabi Yaqub nak bagi tahu, jadi jangan berbangga ataupun belagak dengan sombong dengan kelebihan ilmu yang Allah SWT akan berikan. Jadi ada pandangan mengatakan bahawa ayat ini, kata-kata ini sebenarnya adalah nasihat daripada Nabi Yaqub alaihi salam itu sendiri kepada Nabi Yusuf, supaya apa? Supaya walaupun telah berilmu, tapi jangan lupa bahawa setiap ilmu itu adalah datang daripada Allah SWT, dan Allah SWT itulah sebenarnya yang paling mengetahui segala-galanya. Kita tahu surface saja, tetapi sebenarnya Allah SWT lah yang mengetahui segala-galanya. Tidak ada satu pun yang tertinggal daripada ilmu Allah SWT. Okey, baik, itu selesai ayat 6. Jadi kita masuk pada ayat 7. Jadi ayat 7 ini Allah SWT berfirman, laqad kana fi Yusufa wa ikhwatihi ayatun lis-sa'ilin. Jadi sini yang menarik. Saya rasa sangat menarik sebab Allah tak kata sesungguhnya ada berapa tanda kekuasaan pada kisah Yusuf. Allah tak kata macam tu. Tapi Allah kata laqad kana fi Yusufa wa ikhwatihi ayatun lis-sa'ilin. Sesungguhnya ada berapa tanda kekuasaan Allah pada kisah Yusuf dan saudara-saudaranya. Di sini Allah iktiraf, maksudnya bukan Yusuf sahaja yang memberi tanda-tanda yang menunjukkan tanda kekuasaan Allah SWT. Tentu saja kita Yusuf as a hero dalam cerita ni, kita tentu membanggakan Yusuf sebagai hero, tetapi Allah SWT kata bukan Yusuf saja, tetapi adik-beradik dia juga adalah tanda kekuasaan Allah SWT. Jadi menarik. Seolah-olah kita nak kata kadang-kadang kita salahkan orang ni dan orang itu, macam coach kata daripada awal kan. Kita salahkan orang ini yang menyebabkan kita jadi macam ni. Tapi kita lupa bahawa kerana orang-orang inilah kita diangkat derajat oleh Allah SWT, sebab mereka juga menjadi sebahagian daripada cerita dia. Kalau tak ada orang yang tenyeh kepada kita, tak adalah kita jadi kuat macam ni. Kalau tak ada orang yang dengki kat kita, tak adalah kita jadi orang pejuang yang macam ni. Itu menunjukkan bahawa kita sepatutnya appreciate orang. Kita patut terima kasih. Kalau tak ada orang macam kamu ni, mungkin hidup aku biasa-biasa saja. Mungkin begitu. Jadi itu menunjukkan bahawa Allah SWT mengiktiraf bahawa dalam setiap apa baik dan buruk itu sebenarnya kalau kita lihat semuanya adalah hikmah yang besar daripada sisi Allah SWT. Sebab itu Allah SWT tidak berat sebelah kat sini. Allah sebut pada ada tanda kekuasaan Allah pada kisah Yusuf. Bukan kisah Yusuf saja, kisah Yusuf dan saudara-saudaranya. Jadi kita ingatlah walau di saat kita dah berjaya kelak, kita lihat Yusuf AS tidak langsung menyalahkan adik-beradik dia. Sebab dia tahu seperti mana yang pada ayat ini, bahawa kalau tidak kerana adik-beradik dia buang di dalam perigi, tidaklah dia mendapat nikmat Allah SWT sebagai pembesar negeri. Terduduk oleh dia dekat negeri Palestin, dekat An tu, tidaklah dia berasa untuk menjadi orang yang besar di hadapan manusia itu sendiri. Jadi Allah bagi dia kemuliaan sebab dia terpaksa melalui perkara-perkara ini. Itu sebenarnya kalau kita, sebab tu setiap apa yang berlaku itu sebagai orang Islam sepatutnya kita anggap sebagai satu kebaikan. Sebab tu kalau Imam Ghazali dalam kitab dia dia sebut bahawa kitab Ihya Ulumuddin dia kata sepatutnya bila orang datang, orang miskin minta sedekah kepada kita, bukan dia yang terima kasih kat kita. Kita yang terima kasih kat dia. Sebab dia adalah kita berpeluang untuk masuk syurga. Seolah-olah macam itulah. Kadang-kadang bila kita kata ada masalah, anak-anak macam ni, staff macam ni, rupanya itulah peluang untuk kita menaikkan darjat kita, menambahkan ilmu kita. Kita minta maaf cakap, kita dapat mungkin staff yang agak-agak benak sikit tapi kerana itulah kita terpaksa buat research more, so ilmu kita bertambah. Saya teringat satu orang ni, dia kata sebenarnya bila Allah bagi kita gagal, sebenarnya Allah sedang bagi kita ilmu. Tapi kalau Allah kita bagi kejayaan, kadang-kadang kejayaan itu membuka kita ruang tutup kepada ilmu tu sebab kita dah rasa cukup. It's enough. I have everything already. So aku dah ada knowledge dah banyak, so dah cukup masa sekarang, masa untuk aku berehat. Itu sebenarnya kadang-kadang kegagalan itu sendiri adalah ilmu yang Allah SWT beri, seperti mana Nabi Yusuf yang diberi dihenyak dengan pelbagai tomahan, pelbagai kesusahan yang akhirnya menjadikan dia orang yang ternama di dunia dan juga ternama di akhirat. Wallahu a'lam. Jadi saya sangat suka kepada ayat ni bila Allah kata sesungguhnya ada berapa tanda kekuasaan pada kisah Yusuf dan juga kisah saudara-saudaranya. Jadi dalam ayat ini ada dua karakter yang disebut, Nabi Yusuf AS dan juga adik-beradik dia. Kita tahu kalau dalam cerita ni, kita nampak kalau abang-abang Nabi Yusuf ni cerita dia negatif lah. Tak suka kepada baginda. Mereka tak suka Yusuf AS, selalu pergi kepada ayah mereka.
mereka rasa Nabi Yusuf AS sangat rapat kepada dengan ayah mereka. Dari sini kita dapat agak yang mereka pun nampaknya tak baik dengan ayah mereka sendiri. Sebab apa? Sebab mereka seolah-olah mereka protes dengan cara ayah mereka melayan Yusuf AS. Jadi ini yang kita dapat lihat bahawa masalah yang dihadapi oleh masyarakat, kadang-kadang mereka menyalahkan adik-beradik yang tidak ada masalah dalam keluarga. Tetapi yang menarik kan, walaupun kisah adik-beradik Yusuf ini nampak negatif, tetapi Allah SWT sendiri jelaskan inilah tanda-tanda kekuasaan Allah SWT, menunjukkan bahawa dalam kata kita ni kata duduk dalam satu rahim dengan ibu pun rupanya ada juga kadang-kadang ketidaksefahaman. Menunjukkan bahawa adanya tanda-tanda ada sesuatu perkara yang boleh kita pelajari daripada perpecahan ini, dan kalau diuruskan dengan baik dia boleh jadi kebaikan. Maksudnya kadang-kadang perpecahan itu jangan dilayan dengan perpecahan, tetapi perpecahan itu mesti dicari titik pertemuan supaya boleh menjadi baik semula. Seperti mana yang berlaku kepada kisah Nabi Yusuf AS. Dia tidak ada kisah-kisah yang tragis di akhirnya, tetapi dia ada satu kisah yang happy ending walaupun setelah melalui pelbagai tomahan. Seolah-olah Allah nak pujuk kepada kita, kepada Rasulullah SAW itu sendiri, walaupun nampaknya permulaan itu sesuatu yang buruk, tetapi bukan permulaan itu yang penting, tetapi pada pengakhirannya, seperti juga kepada kisah Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi Muhammad SAW ending dia sangat baiklah kepada Rasulullah SAW. Bahkan Nabi SAW berjaya masuk kepada Mekah sebelum pembukaan Mekah, dan ada juga orang-orang kafir yang ketika sebelum ini menentang baginda menjadi orang yang sahabat lah, yang sangat rapat dengan seperti Abu Sufyan dan sebagainya. Abu Sufyan tidak pernah hidup dia menyokong lah, orang kata setelah Nabi Muhammad SAW tu jadi Nabi, tetapi apabila Nabi SAW Fatu Mekah, Abu Sufyan lah antara orang yang mempertahankan Nabi Muhammad SAW. Itu yang kita dapat lihat. Bahkan dalam sirah kita dapat lihatlah, kita bacalah kisah Abu Sufyan tu sendiri. Mati Abu Sufyan tu sebagai sahabat Nabi SAW. Jauh lah orang kata hebat daripada kita. Nak dibandingkan dengan Abu Sufyan tu. Walaupun kisah sebelum ni dia adalah penentang kepada Nabi Muhammad SAW. Dan menjadi antara orang yang bertanggungjawab menyebabkan berlakunya perang Badar. Tu kan dia lari kan. Dia patah balik, dia beritahu kat orang-orang Mekah supaya berperang dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi dia jadi orang-orang yang sangat hebat di sisi Allah SWT. Baik. Kemudian Allah sebut apa? Lisa'ilin. Bagi orang-orang yang bertanya. Jadi yang khusus dimaksudkan bertanya dalam ayat ni siapa? Tentu sajalah orang-orang Yahudi itu sendiri. Mereka lah yang pada awalnya menimbulkan persoalan tentang sejarah Bani Israel dan Allah SWT. Dan Allah SWT menjawab persoalan mereka. Mereka timbulkan ni kepada orang-orang sahabat-sahabat yang berjumpa dengan mereka lah. Tetapi sahabat-sahabat ini kepada orang-orang kafir Quraisy tu, mereka yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, seperti mana yang dinasihati oleh orang-orang Yahudi yang mereka jumpa mungkin dalam perdagangan dan sebagainya. Jadi kisah dan kandungan surah ini menjawab persoalan yang dikemukakan untuk golongan Yahudi pada waktu itu yang membantah kerasulan Nabi Muhammad SAW. Musyrikin Mekah dia tanya kepada puak Yahudi macam mana nak hujah, macam mana nak tolak Nabi Muhammad SAW. Maka puak Yahudi suruh tanyakan tentang kisah Nabi Yusuf AS, kerana mereka tahu bahawa kisah Nabi Yusuf ni hanya ada dalam kitab mereka. Orang Arab tak tahu, melainkan orang yang mengkaji kitab Yahudi saja yang tak tahu. Atau mereka sudah dengar ada orang yang mendakwa diri Nabi, maka mereka hantar wakil untuk bertanya hal ini kepada baginda. Jadi apabila Nabi Muhammad SAW boleh menceritakan tentang Nabi Yusuf AS, maka dia jadi hujah dan dalil bahawa baginda terbukti seorang Rasul. Sebab kisah ini bukanlah daripada sejarah bangsa Arab, tetapi Nabi Muhammad SAW dia dapat wahyu daripada Allah SWT, maka confirm lah para Yahudi tahulah bahawa sebenarnya Nabi Muhammad SAW itu memang seorang Rasul, sebab dia boleh menceritakan kisah Nabi Yusuf. Bukan sikit-sikit cerita, Allah cerita daripada awal sampai habis. Ini menunjukkan apa yang Yahudi tak tahu pun Nabi Rasulullah SAW itu tak tahu. Itu menunjukkan bahawa benar-benarlah yang apa yang datang daripada Rasulullah itu adalah wahyu, bukan sesuatu yang direka dia sendiri. Baik. Jadi di sini juga kita dapat lihat bahawa kalau kita kata dalam movie lah, kita boleh kata ini sketsa yang kedua lah, kita kata Allah SWT bagi tahu bahawa apa yang Nabi Yaqub AS bimbang tadi, scene awal tadi kan bagi tahu jangan cerita kat adik-beradik kamu. Sekarang terus cut the scene. Sekarang hampir nak berlaku kepada apa yang dirisaukan yang oleh Nabi Yaqub AS. Sebab walaupun Nabi Yaqub dah berusaha
dah berikhtiar supaya Nabi Yusuf jangan ceritakan perkara ini kepada adik-adik dia, tetapi apa yang Allah kehendaki itu tetap berlaku. Tetapi dia tidak menidakkan, Nabi Yakub tahu benda tu, tapi dia tidak menidakkan usaha yang ada pada Nabi Yakub. Nabi Yakub tetap usaha, tetap ikhtiar, tetap suruh. Maksudnya dia ajar kepada kita, kita tetap kena tetap pagar kat luar, kita tetap kena kunci. Walaupun kemungkinan untuk orang buka senang sangat sekarang. Kalau kita lihat, kalau kita terkunci kat dalam, kita panggil je orang yang kunci ni master key dia pakai, dia buka macam tu je. Dia selit-selit tu dia terbuka je. Tetapi masih lagi kita kita tetap ikhtiar. Sebab apa? Kita tahu at least susah lah sikit, kena usaha sikit nak buat. Kalau nak masuk dalam rumah ke nak mencuri rumah, taklah terbuka begitu saja. Jadi tetap tidak menidakkan. Nabi Yakub tidak menolak usaha itu, walaupun dia tahu sesuatu yang Allah kehendaki tidak dapat dihalang. Walaupun baginda dah bagi nasihat kepada Yusuf AS, jangan sebut apa yang baginda mimpikan tu. Sebab takut adik-beradik dia tahu, takut adik-beradik dia akan ambil tindakan yang tidak baik, takut mereka akan buat sesuatu makar, sesuatu bukan ujian, plan yang tidak baik, tipu daya yang tidak baik kepada Nabi Yusuf AS. Entah kita pun tak tahu sama ada Nabi mereka ni tahu tentang mimpi itu atau tidak secara pasti. Tetapi kalau menurut tafsir Al-Qutubi, mereka buat perkataan jahat tu setelah mereka mengetahui khabar angin tentang mimpi itu. Tapi wallahu alam, tak disebut pun dalam hadis, tak disebut pun dalam Quran itu sendiri. Jadi kita boleh katakan bahawa ini hanya takdir daripada Allah SWT. Mungkin mereka tak tahu langsung pun, tetapi mereka sendiri sudah ada niat yang tidak baik ataupun perasaan hasad dengki. Maka macam kita katakan tadi, macam Coach kata awal-awal tadi, maka syaitan memainkan peranan dia, maka berlakulah apa yang berlaku. Akhirnya mereka tetap terus untuk membuat tipu daya yang tidak baik kepada Nabi Yusuf AS. Terus Allah SWT cerita kepada kita, إِذْ قَالُوا لَا يُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ أُصْبَةٌ إِنَّ آبَانَا لَفِي ضَلَالٍ. Ini menarik. Apa dia kata ke ayah dia? Ketika mereka berkata sesungguhnya Yusuf dan saudara kandungnya yang dikatakan nama dia Bunyamin, tak ada cerita dalam Quran, tetapi ini ambil daripada Israiliyat lah, nama dia Bunyamin, lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita sendiri, padahal ini adalah satu golongan. Maksudnya kita ni adalah satu golongan yang kuat, kita ni ada satu grup yang boleh membantu ayah kita. Sepatutnya ayah kita kena appreciate kita yang bantu keluarga. Seolah-olah nak kata macam tu, bukan Yusuf, bukan Bunyamin. Mereka siapa? Mereka budak-budak je. Seolah-olah sepatutnya kalau nak bagi perhatian, kena bagi perhatian kepada kami. Bunyi macam siapa macam tu? Bunyi macam Bani Israel. Bunyi macam, minta maaf cakap, bunyi macam Iblis. Sebab Iblis rasa diri mereka besar. Dan itulah yang dimainkan oleh syaitan itu sendiri, supaya manusia itu rasa diri dia itu bermanfaat kepada orang lain. Itu yang ada pada saudara-saudara. Sebab ketika itu Yakub sendiri sudah tua, maka tentu Yakub bergantung kepada anak-anak yang dah besar ni untuk bantulah mencari sumber pendapatan dan sebagainya. Jadi mereka rasa kalau nak bagi perhatian sepatutnya kamilah. Bukan budak kecil ni. Tapi mereka lupa bahawa mereka juga pernah kecil, mereka juga pernah disayangi oleh Nabi Yakub, seperti mana Nabi Yakub sayang kepada Yusuf AS dan sayang kepada Bunyamin. Itulah kita pinjam nama itulah, iaitu adik kepada Nabi Yusuf AS itu sendiri. Sebab tu ada pandangan mengatakan bahawa bahkan Nabi Yakub pun pada awal tak tahu pun siapa mana anak dia akan dipilih sebagai Nabi. Nabi Yakub pun tertunggu-tunggu perkara tersebut. Sebab tu Nabi kata demikianlah wa kadzalik. Oh, demikianlah sudah berlaku apa yang sepatutnya berlaku, iaitu diwariskan kenabian itu kepada salah seorang daripada anak dia, dan dia bahkan mungkin dia tak sangka bahawa Yusuf lah orangnya. Mungkin dia menyangka bahawa abang-abang yang akan jadi, maka tidak ada langsung kata Nabi Yakub tu kata mesti Yusuf. Tidak. Seperti mana yang dikatakan oleh saudara-saudaranya. Cuma bila Yusuf AS bagi tahu pasal mimpi, barulah Yakub AS tahu bahawa inilah yang akan bakal menjadi Nabi. Okey, baik. Kemudian bukan sekadar dia kata, kalau dalam terjemahan baik sikit dia kata sesungguhnya ayah kita dalam kekeliruan. Tapi sebenarnya perkataan yang digunakan, dalal maksudnya sesat lah. Kan waladhdallin kan. Bukannya daripada golongan orang sesat. Bila kata dalal, maksudnya lost. Sesat. Bukan sekadar sesat, dah tersesat, dah tersilap dah ni. Dalalim mubin, dalam kesesatan yang nyata. Kalau kita sebut gitulah terjemahan ganas sebenarnya.
Cumanya penterjemah ni baik, dia cakap apa? Dia cakap dalam kekeliruan yang nyata. Ini menjaga adab kita kepada Nabi lah. Kadang-kadang kita tengok terjemahan orang, especially kalau bila orang Melayu yang terjemah, dia penuh dengan adab-adab dan kesusilaan kan. Jadi kita jaga. Okey bagus. Cuma kadang-kadang kita hilang appreciation, spirit. Apa kita nak rasa macam wah teruknya perkataan ni. Kita appreciate ayat tu, kadang-kadang kita kurang appreciate. Sebab bila kita baca terjemahan saja, bila kita baca ayat yang ni, maknanya tuduhan yang ada pada oleh adik-beradik, abang-abang Nabi Yusuf ni sangat berat. Dia kata ayah ni sesat. Dalam kesesatan. Bukan sekadar sesat, mubin. Dia kata mubin ni nyata lah. Kalau kita kata sesat ni boleh jadi sesat tahap 1 ke, level-level baru ke, beginner ke. Tak, ini dolalim mubin. Dalam kesesatan yang nyata. Kalau English kata our father is in clear error. Okey sikit lah. Clear error tu pun dah berat tau. Betul-betul silap besar ni kan. Tetapi bila ayat kita dalam bahasa Melayu, dia terjemah dalam kekeliruan yang nyata. Keliru je. Tapi kalau ikutkan ayat yang digunakan sebenarnya sesat. Maksud tuduhan yang dikenakan oleh anak-anak Nabi Yusuf AS ni sangat-sangat berat lah. Apatah lagi memikirkan bahawa Nabi Yaqub AS itu adalah seorang Nabi. Dan mereka tahu pun perkara tersebut. Mereka tahu bahawa ayahnya seorang Nabi. So bukan sekadar menuduh ayah sendiri, tetapi menuduh seorang ayah yang berpangkat seorang Nabi. Menunjukkan betapa beratnya, betapa jauhnya apa yang telah dilakukan syaitan kepada anak-anak ni. Sedangkan anak-anak ni dibesarkan dengan dalam keluarga yang ayahnya seorang Nabi. Jadi kalau kita rasa anak kita ada sikit-sikit lawan kita tu, relax lah bro. Ini Yaqub alaihissalam ni. Ini Yaqub alaihissalam ni. Nabi ni pun anak-anak boleh rasa macam tu. Apatah lagi kita yang banyak silap ni. Jadi orang kata relax lah. Kita sama-sama muhasabah diri. Kalau ada staff ke apa yang ni, mungkin kita sama-sama boleh perbaiki perkara ni. Maknanya kalau yang berat macam ni pun boleh diperbaiki, apalah sangat dengan ujian yang Allah SWT bagi kepada kita ni. Jadi qalu la Yusuf, ketika mereka berkata sesungguhnya Yusuf. Sekarang baru Allah nak sebut tentang permulaan konspirasi abang-abang Nabi Yusuf AS ni. Di sinilah kisah dia bermula. Sebab itu kita kena betul-betul bagi perhatian, sebab dia adalah sesuatu yang sangat penting. Dalam ayat ni Allah ada sebut la Yusuf. Bila lam sini maksudnya adalah satu taukid ataupun penekanan. Jadi pada Nabi Yusuf AS menunjukkan penekanan daripada mereka. Nak menunjuk bahawa apa yang berlaku kepada Nabi Yusuf ni bukan sikit-sikit. Mereka bukan sekadar jealous biasa-biasa. Mereka dah jatuh benci betul. Benci betul kat Nabi Yusuf ni. Kita pun dapat tengok nanti apa yang mereka buat, memang menunjukkan mereka benci betul kat Nabi Yusuf. Ataupun penekanan daripada mereka yang berapa mereka telah melakukan kesalahan yang terlalu sayangkan Nabi Yusuf. So mereka menganggap bahawa Nabi Yusuf AS ni, Nabi Yaqub AS telah membuat kesilapan. Dalam orang kata dalam membesarkan, dalam mendidik mereka dengan memberikan Nabi Yusuf ni sebab Nabi Yusuf perhatian lebih. Sebelum ni pun saya selalu dengar lah. Orang kata apa? Nabi Yaqub ni bukan buat dosa, tapi Nabi Yaqub ni buat kesilapan lah. Kesilapan dalam mendidik anak. Saya rasa besar juga tuduhan tu. Bila saya dengar daripada Muhammad Alihan, bila Muhammad Alihan pun tak setuju perkara tersebut, ini bukanlah sesuatu yang sepatutnya kita dengar. Ini adalah tuduhan daripada abang-abang dia. Jadi janganlah kita pula pergi menyebelahi abang-abang ni pula. Kata betul lah Nabi Yaqub AS ni salah parenting lah ni. Tak, mustahil lah itu berlaku kepada Nabi. Kalaulah mereka ini disuruh oleh Allah SWT untuk mendidik ummah, takkanlah dia akan lakukan kesilapan dalam mendidik anak-anak. Kalau dia tak boleh, kalaulah dia itu tidak mampu untuk mendidik anak-anak dia, maka tidaklah dia itu mampu untuk mendidik ummah. Jadi kadang-kadang nak menunjukkan bahawa bila sesuatu itu tidak berlaku seperti apa mana yang kita nak, bukanlah salah kita 100%. Kadang-kadang memang orang tu tak nak terima. Jadi janganlah kita sampai macam nak menghancurkan diri kita, sampai kita kata tak payahlah aku give up. Yang itu kadang-kadang Allah sendiri beritahu kat Rasulullah SAW, janganlah sampai kerana kata-kata mereka menyebabkan kamu membinasakan diri kamu sendiri. Membinasa ni tak maksudnya bunuh diri. Membinasa ni terlampau fikir, malam tak boleh tidur, terbangun tengah malam, setiap sejam bangun, tan subuh tidur. Sebab apa duk bangun. Itu membinasakan diri. Membinasakan diri. Berlebihan sehingga menyebabkan kita itu mengganggu kepada kesihatan diri kita. Itu sebenarnya yang berlaku kepada Nabi Yaqub AS
Jadi saya sendiri tidak bersetujulah mengatakan bahawa Nabi Yaqub AS itu tersalah dalam mendidik anak-anak, tapi saya katakan bahawa dia sangat hebat sebagai seorang anak, sampai anak-anak yang telah dewasa pun rasa ingat ayah dia masa dulu. Alah, kan best kalau dia bagi perhatian macam dia bagi perhatian kepada Yusuf. Itu sebenarnya lebih baik macam itu. Sampai tak boleh. Selalunya kalau ayah tak layan daripada kecil, tak ada kita nak ingat dia dah. Dah ayah memang macam tu. Kita tak fikir, kita fikir mak kita je lah. Menunjukkan bahawa Nabi Yaqub AS ni daripada dulu lagi memang macam tu, sehingga anak-anak ni tak boleh nak move on. Masih lagi nak dimanja-manjakan seperti anak kecil. Sebab kalau kita lihat, memang kebiasaan lah, bila seseorang tu dah besar, ayah akan layan cara besar lah. Bukan kata tak sayang, tapi bagi penanggungjawab seperti mana orang besar, takkan nak dukung lagi. Kadang-kadang dia berbesar daripada kita. Anak saya darjah 6 tu dah tinggi daripada saya dah. Nampak sangat saya ni rendah betul. Dia jalan macam dah seinci lebih dah. Itu pun darjah 6 tak lama lagi. Memang dah jauh lah. Dah tak tahu saya. Dah memang bau. Memang macam tu. Alhamdulillah. Anak perempuan saya dah tinggi daripada saya dah. Itu menunjukkan bahawa cepat je anak-anak ni membesar kan. Kemudian dia kata apa? Wa akhuhu, dan saudara kandung dia. Yang dimaksudkan di sini kalau ikut tafsir-tafsir, yang dimaksudkan di sini adalah Bunyamin tu sendirilah. Ataupun kalau dalam versi Bible kita kata Benjamin kan. Benjamin. Itu sebab tu nama ni kita pinjam lah sebenarnya daripada riwayat Israiliyat. Memang sebenarnya kalau kebanyakan ayat Al-Quran dia tak sebut pun nama, sebab kita katakan sebelum ni nama tu tak penting. Yang penting pelajaran. Sebab kenapa tak sebut nama? Kalau sebut nama, setiap kena sebut nama, nanti orang kata, ni kisah Bunyamin. Ni kisah Zulaika, bukan kisah aku. Itu sebenarnya. Kita tak nak dia menjadi, sebab tu Firaun pun tak disebut nama. Yang disebut pangkat sahaja. Sebab Firaun itu boleh ada pada mana zaman. Bunyamin itu boleh ada pada mana-mana zaman. Yang ada disebutlah nama-nama para Nabi. Sebab para Nabi itu, Nabi itulah dia. Yusuf lah. Isa lah. Tidak ada dua. Tetapi bila yang lain-lain itu, perkara yang berlaku itu, orang-orang lain tu tetap yang perasaan hasad dengki adik-beradik Nabi Yusuf tidak dicerita, sebab bukan sahaja mereka boleh ada perasaan tersebut, bahkan kita pun boleh ada perasaan tersebut. Jadi yang diperhatikan bukan sekadar mendengar kisah-kisah Nabi Yusuf dan abang-abangnya, tetapi hendak relatekan kepada kita supaya kita tidak jadi dengki seperti mana yang ada pada adik-beradik Nabi Yusuf AS tu, abang-abang mereka. Kenapa yang mereka kata ahabbu ila abina minna, lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita sendiri. Jadi pada pandangan mereka, ayah mereka lebih sayangkan Nabi Yusuf dan Bunyamin, dan ini adalah satu kesilapan penafsiran lah. Sebab mereka pandai-pandai saja kata Nabi Yaqub AS lebih sayangkan adik, sedangkan kita bukannya tahu dalam hati manusia. Kita tak tahu pun, sebenarnya kita buat penilaian di luar saja. Kita tak tahu pun apa yang ada dalam ayah mereka. Mereka tak tahu pun apa dalam hati ayah mereka, dan mereka lihat mereka pun membesar sebagai orang dewasa yang baik, menunjukkan bahawa apa yang ada hanyalah perasaan hasad dengki yang ditiupkan oleh syaitan kepada mereka lah. Jadi di sini kita menunjukkan bahawa kita pertahankan Nabi Yaqub AS. Bukanlah Nabi Yaqub AS tersalah dalam mendidik anak-anak, tetapi biasalah perasaan dengki itu boleh berlaku kepada siapa saja. Bahkan iblis yang dekat dengan Allah, dikatakan dekat dengan Allah SWT pun, berada dalam halakah malaikat pun masih ada perasaan dengki kepada Nabi Adam AS. Jadi menunjukkan bahawa bukan semestinya kita hidup dalam environment yang elok, kita akan kekal elok kalau kita tak jaga betul diri kita. Kalau kita tak jaga diri kita, akhirnya kita akan tersasar, menyebabkan daripada tadi kita rasakan bahawa iman itu adalah kurniaan Allah, akhirnya kita rasa bahawa iman itu adalah hasil daripada perbuatan kita beribadah, perbuatan kita buat research dan sebagainya, menyebabkannya ayah Allah sayang pada kita. Itu akhirnya syaitan akan masuk dan akan menjadikan perkara yang lain lah. Sebenarnya dia kata di sini, wa nahnu usbah. Kalimah usbah maksudnya kumpulan yang kuat lah, yang terdiri daripada 5 hingga 10 orang. Jadi daripada kalimah ini jadinya asabiyah. Dan kita selalu semangat asabiyah. Asalnya mereka guna perkataan usbah. Kita ni kumpulan yang kuat. Jadi dari situ timbulnya perkataan asabiyah yang maksudnya perkauman yang melebih keturunan dan puak sendiri. Dari di sini kita dapat tahu bahawa melalui perkataan ini kita dapat tahu bahawa abang-abang Nabi Yusuf AS berasakan mereka lebih kuat sebab mereka lebih ramai daripada Nabi Yusuf AS, dan mereka lah yang memainkan peranan, boleh kita kata menjadi antara sumber utama untuk mencari rezeki kepada keluarga Nabi Allah Yaqub AS ni. Jadi sebab mereka rasa kekuatan kekeluargaan, 10 orang mereka tu lebih kuat
dan mereka belagak dengan kumpulan mereka sendiri. Mereka juga dah besar dan mereka juga banyak bantu ayah mereka. Jadi mereka bandingkan dengan anak-anak kecil ni, jadi mereka rasa mereka lah yang patut diiktiraf. Mereka lah yang patut disayangi. Ini sebenarnya sangat suatu benda yang sangat pelik lah. Sebagai seorang yang dewasa sepatutnya, kalau kita lihat, patutnya anak-anak ni, abang-abang ni kalau anak kecil-kecil ni dia sayang. Tapi menunjukkan bahawa perasaan rasa hendak diiktiraf itu menyebabkan mereka hilang rasa kasih mereka kepada budak yang adik-beradik yang lebih kecil daripada mereka. Wallahu alam. Jadi apatah lagi kalau mereka tahu Nabi Yusuf AS ni nanti akan bakal menjadi Nabi, itu menyebabkan makin besarlah kebencian dia kepada Nabi Yusuf. Sebab apa? Sebab itu Nabi Yaqub AS tak bagi tahu. Sebab tak nak menjadikan keadaan lebih teruk daripada sepatutnya. Sepatutnya mereka buat tuduhan, inna abana lafi dhalalim mubin. Mereka kutuk ayah mereka buat ayat andaian bahawa Nabi Yaqub AS ni keliru. Bukan keliru saja sebenarnya kalau ikut ayat asal, bermaksud sesat. Tapi dalam ayat ini bukan maksud sesat dalam agama apa, tetapi ini tuduhan bahawa Nabi Yaqub AS telah tersalah dalam melakukan bersifat sebagai ayah yang adil lah. Jadi macam mana ada timbul perasaan ni? Macam kita kata tadi, dengki itu ditiup oleh syaitan. Syaitan meniupkan perasaan was-was. Was-was ini adalah perasaan yang sentiasa keliru, sentiasa ragu-ragu, sentiasa rasa dengki, sentiasa rasa tak puas hati. So syaitan akan bisik. Dia sepatutnya syaitan bukan kita takut dia sergah kita ke dia jadi hantu ke apa, tak. Yang syaitan yang tak nampak ni lagi menakutkan daripada yang muncul tu kan. Kalau orang kata dia muncul jadi hantu apa, wallahu alam. Tetapi itu sebenarnya lebih yang menakutkan yang tak cakap apa-apa ni. Ya, dia tak tahu apa-apa, tahu-tahu kita ikut ya apa yang dia berlaku. Syaitan bisik manusia dengan bisikan was-was, dia menimbulkan perasaan tak dalam hati manusia. Kita perhatikan adik-beradik ni siapa? Bapa mereka. Bapa mereka bukan orang biasa, bukan orang kata bukan orang biasa, ataupun kita kata bukan sekadar pemimpin negara kau. Ini apa? Ini presiden ke, bukan. Dia lagi tinggi daripada presiden. Dia adalah Nabi Allah, Nabi Yaqub alaihissalam. Mereka pun tahu yang Nabi Yaqub ni adalah bapa mereka seorang nabi. Tapi kita lihat perangai mereka, ini ajar kepada kata bahawa setiap siapa pun yang akan terselamat daripada bisikan syaitan. Walaupun kita ni anak ustaz ke, anak siapa ke, di sini Allah SWT itu bukan anak ustaz biasa, bukan anak syekh ke, bukan. Ini anak seorang nabi pun tidak terlepas daripada ujian Allah. Jadi siapalah kita nak mengatakan bahawa kita dah selamat. Siapalah kita nak kata bahawa aku ni confirm syurga ni, aku bangun tiap-tiap malam, takkanlah Allah SWT tak bagi aku syurga. Bagus, bersangka baik. Tetapi jangan sampai kita rasa ujub kepada diri kita sendiri. Okey, saya sambung sikit saya masuk sikit ayat 9. Okey. Jadi kalau kita lihat yang ni nak masuk scene yang ketiga lah, kita lihat keadaan yang ketiga. Ini adalah ujian pertama ayat 9 ni yang dihadapi oleh Nabi Yusuf AS. Iaitu dia terpaksa dalam usia begini, walau ada yang mengatakan 12 tahun. 12 tahun kalau kita lihat zaman kita ni kecil lagi lah. Belum akil balik lah. Masa 12 tahun ni belum remaja lagi lah. Walaupun ada kata 11 tahun, ada kata 10 tahun, beza pandangan lah. Tetapi yang pasti sepakat para ulama mengatakan bahawa dia belum akil balik lah. Jadi di sini maksudnya masih kecil lah. Masih memerlukan perhatian oleh Nabi Yaqub AS. Jadi dia terpaksa menerima pakatan jahat dan tipu hilah saudara-saudaranya. Baginda pun tak tahu perancangan ni akan berlaku. Cuma dia warning, so jangan bagi tahu. Dia tak tahulah akan berlaku teruk macam ni. Selepas ni kita akan baca perbualan perancangan abang-abang Nabi Yusuf AS ni. Kita akan baca petikan dari perbualan mereka dan kita akan dapat lihat bahawa apa yang ada dalam perasaan abang-abang Yusuf dia bukan sesuatu yang main-main. So apa dia kata di sini? Uqtulu Yusuf. Mula dengan perkataan yang sangat-sangat ganas. Uqtulu Yusufa awitarahuhu ardai yahlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Saya nak sebut pun. sebab pun takut. Bayangkan kalau anak-anak kita kata macam ni, aku bunuh kau sehari. Kata aku lempang kau sehari, okey lagi kan. Aku cubit kau sehari, aku sepak kau sehari, itu okey lagi. Dia kata bunuh. Bunuhlah Yusuf. Kill Joseph. Kalau kita ikut terjemahan English, kill Joseph. Bunuh Yusuf. Nanti nasib baik dia kata atau buanglah dia ke satu daerah. Supaya perhatian ayahmu tertumpah kepadamu saja dan sesudah itu hendaklah kamu jadi orang-orang yang baik. Kita lihat. Ini yang selalu yang ada pada
keluarga orang Islam. Tak apa, kita buat tu nanti kita taubatlah. Allah SWT kan Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Di sini Allah SWT tu tunjuk perkara tersebut. Bukan berlaku sekarang. Dia berlaku dulu. Tak apa, kita buat dulu. Nanti kita pergi umrah. Tak apa, tak ada masalah. Kita buat apa-apa yang ini, nanti Allah SWT tu Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang itu tak betul lah. Sepatutnya bila kita tergelincir, ya, kita kena ingat bahawa Allah SWT itu Maha Pemurah, Maha Penyayang. Jangan, Allah kata, jangan kamu putus asa dengan nama Allah. Tapi itu tak boleh tulis diary. Okey, besok aku rompak atau aku nak pergi merompak ke, aku nak pergi buat apa ke yang tak baik, hari Selasa aku taubat. Dah ada dalam diary. Yang itu tak boleh. Sebab kita tak tahu adakah ada ruang untuk bertaubat itu. Kok mati terus. Kok mati ketika sedang buat perancangan tu. Kena tembak dengan polis ke apa ke, ataupun dia mati dalam, termasuk dalam gaung ke, sedang buat perkara tak elok dan sebagainya. Jadi kita tak tahu. Jadi kita tak boleh jadi seperti ini. Tetapi itu berlaku. Kadang-kadang orang kata tak apa, kita dah buat banyak maksiat, tak apa. Nanti kita taubatlah. Yang itu tak boleh. Kalau kita dah tergelincir, yes, kita kena susuli kejahatan kita, taubat, susuli kejahatan kita dengan dengan kebaikan. Tetapi bukan kita rancang daripada awal. Seolah-olah ada schedule, okey, minggu ni buat jahat sikit, minggu depan taubat. Minggu depan satu lagi buat balik, minggu depan taubat. Pergi umrah selalu. Kita kan banyak duit, pergi umrah, boleh baik. Itu tak boleh. Yang itu dah jadi seperti mana yang Allah SWT tunjuk. Di sini dia ada pilihan. Tetapi yang didahulukan, pilihan utama ialah bunuh. Maksudnya kalau tak bunuh, kita buang. Tapi the best, bunuh. Sebab tu dia sebab bunuh tu. Bunuh. Uqtulu Yusuf. Bunuh Yusuf. Tapi kalau tak nak Yusuf, tak nak bunuh, at least buang dia. Yang penting dia tak ada. Tapi nampak, the first choice ialah bunuh. Supaya apa? Supaya perhatian ayah tertumpah kepadamu saja. Dan sesudah itu, hendaklah kamu jadi orang-orang yang baik. Ini ada ketua dia. Kita lihat satu orang jadi jahat, bukan sebab dia je nak jadi jahat. Ada orang lain yang hasut. Ada dia ketua dia. Selalu macam tu. Orang dia selalu dia tak jadi jahat sendiri dia. Dia ada yang trigger dia. Ada yang akan buat. Kita tengok macam mana Abu Talib. Abu Talib sayang kepada Nabi Yusuf, Nabi Rasulullah SAW. Tapi tak sampai dia mengucap. Hampir-hampir dia nak wafat dalam sirah. Nabi suruh dia mengucap. Dia kata tak nak. Nanti orang kata, masa tu bapa saudara lain cakap, nanti kau dia kau dah hina Tuhan apa semua. Tuhan-Tuhan kita hina kan. Dia tak jadi mengucap. Sebab apa? Sebab adanya orang lain. Ada orang yang trigger perkara tersebut. Ini yang berlaku kepada adik-beradik Nabi Yusuf AS. Kalau dia seorang-seorang mungkin dia dengki biasa-biasa. Tapi sebab sepakat ada kepala dia menyebabkan berlakulah perkara yang tidak sepatut berlaku. Maka mereka ada perasaan untuk bunuh. Kalau tak nak bunuh pun at least keluarlah Nabi Yusuf ni daripada keluarga. Jadi kita dapat lihat bersini bahawa kata-kata dalam ayat ini adalah hasutan daripada syaitan. Inilah hasutan syaitan yang first yang syaitan buat ialah pembunuhan yang berlaku adalah antara adik-beradik, iaitu Habil dan Qabil. Itulah syaitan. Kalau boleh the first ni kau nak buat, bunuh. That is the best thing yang kamu kena buat. Sebab dalam ayat Quran, dalam ayat lain Allah kata kepada Bani Israel bunuh satu nyawa seolah-olah kamu membunuh seluruh ummah. Apatah lagi kalau kita bunuh adik-beradik kita sendiri. Sebab apa? Membunuh adik-beradik sendiri dengan bunuh orang lain beza. Sebab dia ada istilah dalam adik-beradik keluarga ni, kita kena menjaga amanah untuk menjaga adik-beradik keluarga. Jadi bila kita menjadi orang yang khianat kepada keluarga, itu adalah suatu perkara yang besar dalam agama. Bahkan dalam hadis ni kata bahawa berzina dengan orang lain perempuan, mana-mana perempuan, berzina dengan jiran, dengan isteri jiran, itu suatu perkara yang sangat-sangat besar. Maksudnya ada beza dalam agama ni. Semua perkara yang jahat, tetapi dengan jiran tu kita dah anggap macam keluarga. Apatah lagi kalau kita berbuat kejahatan kepada keluarga sendiri. Itu yang disukai oleh syaitan, iblis sanatullah. Wallahu a'lam. Jadi saya rasa cukup dulu. Saya ni nak sambung lagi ni, tapi tak apa, saya rasa cukup dulu. Kita sambung minggu depan pula, to be continued. InsyaAllah. Saya kembalikan kepada Coach Allen dan Coach Azhar. Silakan. Okey. Alhamdulillah Ustaz. Terima kasih Ustaz. Jadi siapa ada soalan, sila ajukan soalan dalam ruangan komen ya. Jadi kita dah mula masuk story of Yusuf ni. Jadi it's the beginning of the story, and kalau kita ikut cerita ni, it's going to be
banyak pengajaran dalam kehidupan. Kehidupan kekeluargaan, kehidupan macam mana kita menempuhi kesusahan. Dan saya tertarik Ustaz tadi bila kata tadi kan, ada beberapa tanda kekuasaan Allah pada kisah Yusuf dan saudara-saudaranya. Jadi maknanya tanda tu bukan pada Yusuf saja tapi juga pada saudara-saudaranya. Maknanya kita ni semua dalam Allah punya plan. Betul lah Ustaz kan? Kerana kita rasa bahawa benda tu buruk bagi kita tapi sebenarnya benda tu baik. Kalau tak ada saudara-saudara dia, tak adalah berlaku pembunuhan. Tak adalah berlaku penganiayaan kan. Jadi it's part and parcel. It's part and parcel of the story. Jadi maknanya apa-apa kita lalui pun semua adalah perancangan Allah SWT. Dan saya suka juga yang cerita mengenai kadang-kadang kita memang menyalahkan diri kita sendiri kan dalam membesarkan anak-anak ni. Jadi kalau kita tengok Nabi Yaakob pun mengalami satu keadaan di mana anak-anak dia tu dah overcome dia punya power ke, macam Ustaz kata kan, we are golongan orang yang kuat. Jadi macam aku diciptakan daripada api kan, Adam dicipta daripada tanah, why should I sujud kepada Adam kan. Jadi sifat ini masih lagi di repeat di sini oleh Allah SWT dalam angle yang berbeza tapi benda yang sama kan. Dan untuk siapa yang bersama dengan kita malam ni, saya suka nak highlight lah bahawa dalam Al-Quran ni setiap ayat yang disebut tu, itu yang saya nak belajar dari Ustaz Aikal lah. Harap-harap Ustaz Allah beri lagi Ustaz banyak ilmu lagi untuk share kepada kita orang kan. Jadi setiap ayat yang Allah sebut tu gunakan, sebab Al-Quran ni very concise. Jadi setiap ayat yang Allah guna tu, it is meant for something, ada meaning. Kita tak boleh nak lepaskan ayat tu berjalan macam tu saja tanpa kita kembali dan melihat apa maksudnya, apa yang nak disampaikan Allah. Ini yang maksudnya tadabbur kan, Quran kan, tadabbur. Bukan kita macam, kalau kita tilawah kita boleh baca je kan. Tadabbur is like going back and going back. That's why Ustaz pun dia jalan dulu, kemudian dia kustan ni balik, kemudian dia jalan lagi. Jadi for us, biarlah kita membiasakan diri dalam mendekatkan Quran cara macam ni, dan supaya kita lebih tak. Jadi memang Allah gunakan ayat tu memang banyak lagi kalau nak kata tadi kan, golongan yang kuat tadi. Kemudian dolar sungguhnya ayah dia tu dolar mubin. Dolar li mubin aku pun. Jadi maknanya terjemahan tu memang dalam sini saya punya terjemahan pun dia macam kekeliruan kan. Tapi memang dolar aku ni kenapa tak boleh nak sebut dah. Jadi benda ni memang so strong lah. Jadi kalau kita tak tahu bahasa Arab ni, kita macam buat apa tak tahu ya, keliru, ayah tu keliru. Tapi padahal benda ni kan sesat. Okey. Ada satu soalan di sini Ustaz. Saya ingin bertanya, perlu ke kita buat okey. Cuba saya bagi itu broadcast. Sorry, saya tutup dulu. Sorry. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin bertanya, apa perlu kita buat apabila kita hilang sabar? Maknanya macam Nabi Yaakob tadi, kan, kalau dia tahu benda ni berlaku, mungkin dia boleh kata, nyah engkau daripada sini, tapi dia sabar. Jadi ada kena-mengena lah dia. Apakah perlu kita buat apabila kita hilang sabar? Okey, saya serah pada Ustaz jawab dulu. Okey. Ya, as a human memang kita akan sampai peringkat pada hilang sabar. Tetapi selama kalau ikut pengalaman kita pun, kehilangan sabar tidak pernah membuahkan hasil yang baik. Selalu macam itulah. Dalam diam tu lebih baik. Sebab ini based on pengalaman sendiri pun, bila kita hilang sabar, dia make thing worse. Dia akan buat benda tu jadi buruk. Jadi kita kena faham, bukan kita tak boleh uruskan, tapi nak uruskan, kena uruskan dengan baik. Nabi Yaakob AS tetap bagi tahu bahawa apa yang anak-anak dia buat tu salah, tapi dia uruskan perkara tu dengan baik. Nabi Yaakob bagi tahu, kamu sendiri yang merasakan bahawa apa yang kamu buat tu baik. Maksudnya Nabi Yaakob bagi tahu ke anak-anak, kau buat ni silap. Tetapi Nabi Yaakob tak halau,
Nabi Yaakob tak buat. Sebab apa? Sekarang ni kisahnya Yusuf seorang hilang. Kalau dia hilang sabar, bukan Yusuf je hilang, keluarga, the whole keluarga akan pecah belah. So, biarlah seorang hilang. Tetapi yang lain masih terjaga. Dan yang seorang yang hilang ni Allah pelihara pasal dia yakin dah tadi. Dengan ayat Allah SWT tu. Sebab anak dia, ini juga membuktikan bahawa, menarik ini membuktikan bahawa apa yang ada, yang kata-kata Nabi, kata-kata yang ada pada tuduhan yang ditohmah oleh anak-anak Nabi Yaakob tu tak benar. Kalau betul lah Nabi Yaakob ni hanya sayang kepada Yusuf, mereka ni dah dihalau Allah lah. Tapi itu tak berlaku. Sebab kasih sayang Nabi Yaakob adalah kepada semua anak-anak dia. Jadi apabila kita tak sabar, sabar sebenarnya tak ada had. Orang kata sabar ada had, tak. Sabar dia tidak ada had. Kena sabar sampai habis. Tetapi sabar bukan maksud tak boleh buat ambil tindakan. Sabar ialah tidak membuat sesuatu yang terburu-buru atau membuat sesuatu yang kita akan menyesal kemudian. Ditumbuk muka dia. Sekarang dalam ikut undang-undang, kalau kita pecahkan pintu kereta dia lebih teruk daripada kita tumbuk muka dia. Baik kita lempang dia. Sama-sama masuk dalam kan. Tapi kalau kita pecahkan, lagi teruk. Kalau ikut undang-undang, lagi teruk kita pecahkan kereta. Kadang kita jangan pukul lah, pecahkan kereta je. Oh jangan, lagi besar tu. Jadi jangan buat. Tetapi apa kita perlu buat? Report polis. Kita buat benda yang patutnya. Dalam, bukan maksud kita tak boleh ambil tindakan. Kita boleh ambil tindakan. Misal ada orang yang kehilangan, na'udzubillah. Kehilangan anak dia dibunuh sebagainya. Adakah kita nak balas kisah pula bunuh dia? Kita akan buat make things worse. Kita akan ditangkap. Maksudnya mungkin kita akan digantung dan sebagainya. Kita mungkinlah orang yang diperlukan dalam keluarga. So kita ambil tindakan, kita report kepada polis dan kita buat supaya orang tu dia ambil tindakan. Begitu juga dalam banyak-banyak keadaan kita mengambil tindakan tetapi ambil tindakan dengan waras. Jangan sampai kita hilang sabar. Hilang sabar memang dia tidak ada istilah dalam Nabi Muhammad SAW tidak pernah hilang sabar. Sebab tu Nabi kata apa? Sabar itu adalah pada hentaman yang pertama. Pada hentaman yang pertama. Maksudnya the minute benda tu berlaku, kita kena sabar. Dia tak ada istilah sebenarnya dalam Islam ni hilang sabar. Tapi bila dia berlaku, itulah atas kelemahan sendiri. Dan selalunya bila kita hilang sabar, dia akan membuahkan perkara yang tidak baik lah. Jadi kita kena banyak orang kata bila kita hilang, kita kena istighfar, kita kena minta Allah SWT kekuatan dan kita ambil tindakan melalui tindakan yang betul seperti mana Nabi Yaakob buatlah. Nabi Yaakob buat, tetap mengingatkan bahawa apa yang mereka buat itu salah, tetapi dalam masa sama menjaga hubungan keluarga itu supaya keluarga itu tidak pecah lebih teruk. Mudarat dia boleh jadi mudarat besar kan, ada dua mudarat, kita keluar daripada satu mudarat yang besar kepada mudarat yang kecil, iaitu pengurusan yang ada pada Nabi Yaakob AS. Of course dia bukan satu perkara yang mudah, tetapi kalau kita nak lihat kaedah, memang itulah hakikatnya. Memang tak ada istilah hilang sabar lah. Memang kena sabar lah. susah lah, memang susah. Tetapi macam kau cakap sebelum ni lah, macam mana kita nak sabar bila kita lihat orang lain yang lebih susah daripada kita. Itu yang Nabi ajar. Apabila kita rasa kita susah, kita lihat orang yang lebih susah daripada kita. Saya ada masa dulu lah, masa saya berat badan, saya naik, saya sakit lutut. Sekarang Alhamdulillah, berat badan turun, dah start exercise, sakit lutut tu hilang. Alhamdulillah. Tapi apa saya nak cerita bukan pasal sakit lutut saya nak cerita hari tu minggu lepas, saya semayang di masjid, ada satu orang ni, kawan juga, dia tu satu sekolah, parents kepada satu sekolah dengan anak saya. Dia accident, kaki dia hilang. Kaki dia tak ada, kena potong sebab accident. Tapi dia semayang berdiri, coach. Dia semayang diri. Dia semayang berdiri dan dia rukuk pun berdiri. Dia boleh balance diri dia, kata, ya Allah, Allah SWT bagi kat dia. Dan dia tu, dia pakai tongkat lah berjalan. Tapi masa dia semayang tu, dia berdiri sampai habis. 4 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, dia berdiri macam tu. Dan dia boleh rukuk. Itu Allah SWT bagi. Maksudnya mungkin dia amal, dia tengok orang yang lebih teruk daripada dia. Jadi bila kita susah, anak-anak kita ni, tengok kisah Nabi Yaakob lagi teruk daripada kita. Jadi macam itulah kaedah. Bila kita nak hilang sabar, kita lihat kepada orang yang lebih susah daripada kita. Dan mudah-mudahan Allah SWT bagi kita kesabaran lah. Itu sebenarnya. Tapi kita jangan minta Allah kita nak sabar, kita minta Allah rahmat. Kesian kat kita. Takut Allah bagi kita sabar banyak sangat lagi ujian kita nanti. Kita minta Allah bagi kesian kat kita, mudahkan ujian kita dah. Wallahualam. Sebenarnya Ustaz cakap sembang ni sebenarnya banyak akan kita pelajari di ayat-ayat seterusnya. Jadi itulah saya sarankan follow page kita ni supaya kita boleh belajar banyak dalam unsur-unsur macam ni. Jadi satu daripada ayat ke depan nanti, ayat berapa tu dia kata fasabrun jamila. Itu Nabi Yaakob cakap kan. Fasabrun jamil. Nanti insya-Allah. Fasabrun jamil.
Maknanya kesabaran itu jamil, jamil tu baik kan. Jadi Indah, indah, indah. kesabaran tu indah. Jadi nanti insya-Allah ini kita apa sabar-sabar dulu, sabar-sabar. Insya-Allah sampai ayat nanti ke depan di mana Nabi Yakub sendiri kata macam tu. Jadi insya-Allah dia akan Muhammad Nizam nanti insya-Allah terjawab soalan tu nanti. Dan banyak lagi nanti kisah-kisah apabila Nabi Yusuf dimasukkan dalam penjara ataupun dia minta dimasukkan dalam penjara. Itu pun nanti kita akan belajar juga bila menempuhi satu kepayahan macam manakah kita nak melaluinya. So alhamdulillah. Saya pun dah terlajak masa ni 9:11, insya-Allah kita untuk minggu depan Hari Raya Haji, jadi kita tak boleh nak buat lah. Kita tangguhkan. Maknanya another 2 weeks lagi, kena sabar lagi lah. Sabar Jamilah. Kena sabar. Jadi buat selepas Raya Haji. Jadi Ustaz, 10 hari apa ni, Zulhijjah ni kita berdoalah sama-sama mendapat yang terbaik di 10 hari Zulhijjah ni, dan mendapat siapa yang buat korban tu diterima Allah segala amalan-amalannya, dan semoga hari raya kita nanti hari yang besar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hari yang kita mendapat banyak manfaat. Jadi terima kasih sekali lagi Ustaz memberi meluangkan masa, menyediakan masa untuk menyediakan benda-benda kisah-kisah tadabbur ni. Semoga Allah membalas. Jazakallahu khairan katsira Ustaz. Dan terima kasih juga yang bersama dalam kita punya live sama-sama. Semoga kita boleh dapat manfaat, boleh share kepada siapa-siapa yang mungkin berminat, boleh promote sikit lah kan, kalau you nak share. Sebab apa, kalau dapat pahala, bagi mereka dapat pahalanya datang kepada kita juga. Dia macam MLM jugalah kan. So promote, beritahu apa yang you all belajar, dan jom kita belajar sama-sama. So terima kasih lagi Ustaz sekali lagi. So kita akan berjumpa di 2 minggu lagi di hari dan masa yang sama. Semoga kita mendapat rahmat daripada Allah Taala. Dan kita akhiri dengan tasbih kifarah. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Eid Mubarak semua. Selamat raya semua. Assalamualaikum.